Setiap kali dividen keluar, ramai rasa menang. Tapi dalam diam, nilai kekayaan makin kalah dengan inflasi. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Dividen ASB 5% atau tabung haji 3%. Nampak macam untung, tapi bila harga barang naik 8%, kita rugi dalam senyap. Ramai tak sedar sebab angka masih naik, padahal nilai makin jatuh. Itulah sebab orang kaya tidak simpan semuanya dalam bentuk wang. Mereka guna duit untuk jana untung, tapi alih hasilnya jadi aset kekal seperti emas. Sebab emas tidak kejar dividen, emas kejar ketenangan nilai. Pesan mentor saya, kalau nak jaga kekayaan bertahan lama, jangan kejar angka, kejar nilai. Alihkan sebahagian simpanan wang fiat kepada emas supaya kita menang dua-dua, dividen dan nilai. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold boleh sahaja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.